Janganlah kita ni selalu mencari alasan untuk tak buat satu perkara tu. Hai Nas, Nas dah siap jalan-jalan 4 kilometer sahaja pada hari Ramadan ke-25. So korang yang mana malas berlari, berjalan je. Kalau malas berjalan, merangkaklah. Janganlah kita ni selalu mencari alasan untuk tak buat satu perkara tu. Yes, memang betul. Memang akan ada hari kita malas. Ada hari kita malas, letih, bosan dan sebagainya, tetap buat juga. So korang yang mana apa-apa perasaan korang, korang cuba ketepikan ataupun korang buatlah dalam keadaan perasaan tersebut. Kalau korang malas kan, korang jalan je. Walaupun pace 12, pace 13, itu nombor 10. Tak kisah. Yang penting korang buat dulu, ada rekod pada hari ini. Okey, tak kisahlah pagi ke, petang ke, malam ke, itu urusan yang lain. Yang penting sekarang korang kena buat juga pada hari tersebut. Okey, so kalau korang kan tengok orang yang rajin hari-hari tu, sebenarnya dia orang pun terpaksa juga macam korang. Cumanya dia buat dalam keadaan macam mana sekalipun. Okey, bye.